Kebun awan Atuk Zaki. Di sebuah kampung yang tenang, Arif melawat Atuk Zaki di pondok belakang rumahnya yang sejuk. Di dalam pondok itu, terdapat beratus-ratus beg plastik putih yang tersusun rapi di atas rak kayu. Ini adalah harta karun kita, Arif, kata Atuk Zaki sambil tersenyum misteri. Arif memerhati beg-beg itu dengan penuh rasa ingin tahu. Atuk Zaki menunjukkan cara menyusun bongkah cendawan itu dengan betul agar pengudaraan sentiasa baik. Arif membantu mengangkat satu bongkah yang terasa ringan tetapi padat. Kita panggil ini cendawan tiram kelabu. Ia suka tempat yang lembap dan gelap, jelas Atuk Zaki lagi. Setiap pagi dan petang, tugas mereka adalah memastikan suasana di dalam pondok sentiasa basah. Atuk Zaki menggunakan penyembur air untuk menghasilkan kabus halus di udara. Arif berasa sangat seronok kerana suasana di situ terasa seperti berada di dalam hutan simpan yang menyegarkan. Hari demi hari berlalu, sesuatu yang ajaib mula berlaku pada bongkah-bongkah tersebut. Arif perasan bahagian dalam plastik yang berwarna coklat mula bertukar menjadi putih bersih sepenuhnya. Lihat, Tok, ia seperti awan yang terperangkap di dalam plastik, jerit Arif dengan penuh teruja. Tidak lama kemudian, kelopak-kelopak kecil mula tumbuh keluar dari mulut beg plastik yang telah dibuka. Arif dan Atuk Zaki berkumpul untuk melihat keajaiban itu. Cendawan-cendawan kecil itu kelihatan sangat halus dan segar, seperti mutiara yang tumbuh dari kayu. Dalam masa beberapa hari sahaja, cendawan itu membesar dengan sangat pantas. Kelopaknya menjadi lebar, tebal, dan cantik seperti payung-payung kecil yang bertingkat-tingkat. Arif tidak sabar untuk memegang kelopak cendawan yang terasa lembut seperti baldu itu. Sekarang masanya untuk menuai, Arif. Petik dengan lembut supaya akarnya tidak tertinggal di dalam, pesan Atuk Zaki. Beliau menunjukkan teknik memulas sedikit pangkal cendawan itu dengan cekap. Arif mengikut arahan itu dengan penuh teliti supaya hasil mereka tidak rosak. Bakul rotan mereka kini penuh dengan hasil tuaian yang melimpah ruah. Arif dan Atuk Zaki kemudiannya menimbang cendawan-cendawan itu menggunakan penimbang kecil. 1 kilogram, 2 kilogram. Wah, nampaknya hasil kita kali ini sangat banyak, Tok, kata Arif sambil mencatat beratnya. Petang itu, Arif membantu Atuk Zaki membungkus cendawan ke dalam plastik kecil untuk dijual kepada jiran-jiran kampung. Ramai orang suka membeli cendawan Atuk Zaki kerana ia segar dan organik. Arif belajar bahawa usaha yang gigih akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Selepas semua cendawan habis terjual, Atuk Zaki memberikan sebahagian daripada wang keuntungan kepada Arif. Ini upah untuk pembantu Atuk yang rajin, kata Atuk Zaki. Arif tersenyum lebar. Dia sedar bahawa menanam cendawan bukan sahaja hobi yang menyeronokkan, malah boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan.